Ada dek. Ini adik saya yang buat video kat saya ni. Alhamdulillah, isu kat Port Padang Garam selesai dengan baik hari ini dengan kehadiran Tok Leh YB kawasan Kubang Udan. Jadi ni ada dek. Ini adik saya yang buat video kat saya ni. Kita tengok lah, kita backup dia. Dek buat video kat saya, saya tak main tak boleh saya ni. Jadi sebenarnya saya tak mau salahkan Embas. Depa mungkin dah kena buat kerja depa. Depa dah semua peniaga, penjaja lain kedah ni apa di utamanya di Bandaraya Star ni semuanya berdaftar. Tapi mungkin tindakan tu agak terlalu cepat sebagainya. Pertamanya saya nak semua para peniaga ini bagi maklumat kepada Budak Imat. Tak mau pergi Budak Imat, bagi kepada Pak Tamdin ditugaskan daripada Pantai Liman sana sampai ke Padang Garam ni. Semua bagi maklumat siapa yang menjaga di kawasan ni. Itu yang pertama. Apabila dah cukup semua maklumat ni, kalau dekat ini juga saya akan tetapkan satu masa, satu tarikh. Saya dah panggil bahagian lesen Embas ni untuk main satu hari settle semua. Jadi mudah apa semua. Jadi bosor DIC tu nanti tulis nama, tulis nombor telefon. Okey. Sementara tu petak semua. Banyak di sini negara makan. Sebab ijuk kesihatan ni kena ambil semua. Boleh. Semua ambil kan? Alhamdulillah. Sebab ni kita jual makanan ini lawan orang main sini ni dia kita nak makanan kita selamat. Tarik semua berapa. Yang serunya tadi ni bak compound. Ya. Tadi Syirah bagi kita tadi okey macam ni bak compound sini. Macam ni. Nanti saya akan bincang dengan kepada. Padahal dia tak nak wait pun. Jual semua. Amin. Elok dah tutup buku tajuk ni. Takbir. Kita tak tolak yang setiap peniaga perlu ada lesen, perlu mohon lesen. Tapi yang kita minta budi bicara Embas untuk sama-sama menjaga kepentingan masing-masing. Tapi ada hikmah daripada kejadian ni. Kita nampak peniaga-peniaga pun dah comply untuk mohon lesen untuk semua peniaga. Jadi fitnah-fitnah yang ditabakkan oleh Walana, oleh puak-puak konggak beruk-beruk ni, kita jangan percaya kan. Hak yang beruk hak sekor ni kalau hang tengok ni, dia pun apa? Kalau kami mai untuk explain isu ni, InsyaAllah benda ni boleh settle. Dan Alhamdulillahnya petang ni settle. Jadi gang, rakyat Kedah jangan percaya yang kata kerajaan negeri Kedah ni nak tunggang Embas lah, zalim sopa Israel lah. Tapi isu yang di Port Padang Garam ni, YB turun bela peniaga-peniaga di sini. Cantik tak gang? Jadi memang tak sia-sia penduduk-penduduk di sini bangkah undi Tok Leh hari tu ni. Alhamdulillah gang, hampa dah buat satu keputusan yang terbaik. Jangan lupa kali ni jangan undi dah benda lain. Undi Perikatan Nasional saja. No? Kalau hampa pergi undi Popok Honggak ni dah haram. Okey? Jumpa lagi gang.